Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita baik untuk rakyat Malaysia khususnya golongan B40 dan berpendapatan rendah. Program Rumah Mesra Rakyat atau RMR di bawah SPNB masih diteruskan pada tahun 2026 tertakluk kepada peruntukan semasa. Program ini diwujudkan bagi membantu rakyat yang tidak mempunyai rumah sendiri atau tinggal di rumah usang tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah yang lebih selesa dan sempurna. Antara syarat kelayakan utama program Rumah Mesra Rakyat ialah warganegara Malaysia, berumur 18 tahun ke atas. Bagi pemohon berumur melebihi 43 tahun, penama kedua diperlukan. Pendapatan isi rumah antara RM750 hingga RM5,000 sebulan. Pemohon dan pasangan tidak mempunyai rumah sendiri atau tinggal di rumah usang. Mempunyai tanah yang sesuai untuk pembinaan rumah atau mendapat kebenaran daripada pemilik tanah. Keluasan tanah mestilah sesuai untuk pembinaan rumah. Untuk pengetahuan anda, rumah yang ditawarkan biasanya mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Menurut maklumat rasmi SPNB, anggaran bayaran bulanan adalah sekitar RM300 sebulan bergantung kepada pembiayaan dan tempoh bayaran balik. Permohonan boleh dibuat secara online melalui portal rasmi Rumah Mesra Rakyat SPNB. Langkah permohonan secara ringkas: daftar akaun baharu, log masuk ke sistem, lengkapkan borang permohonan online, hantar dokumen sokongan yang diperlukan. Antara dokumen penting yang biasanya diperlukan ialah salinan kad pengenalan, dokumen tanah atau geran, slip gaji atau pengesahan pendapatan, dan dokumen sokongan lain yang berkaitan. Namun begitu, kelulusan permohonan adalah tertakluk kepada penilaian pihak SPNB dan juga peruntukan semasa. Bagi anda yang benar-benar memerlukan rumah sendiri dan mempunyai tanah, program ini mungkin peluang yang sangat membantu untuk masa depan keluarga. Jika anda mahu membuat semakan lanjut atau permohonan rasmi, saya ada sertakan pautan rasmi di ruangan deskripsi video ini. Terima kasih kerana menonton dan semoga bermanfaat.